Aku, Udin, anak yatim yang berjalan bersama bayang-bayang kehilangan. Sejak kecil, takdir telah menulis hidupku dengan tinta luka. Langkahku tempang, dan itulah gelaranku. Oi tempang, nak saya pinjamkan kaki ke? Persatu di kaki reality. Udin, okey tak? Ini saya tolong. Tidak lagi biru. Dompet saya hilang. Siapa yang curi? Tidak lain tidak bukan, mesti si tempang tu yang curi. Kaki je cacat, tapi tangan pantas macam kilat. Setuju. Dia akan miskin. Abang dia pula penagih dadah. Kalau dah miskin tu, buat cara miskin. Jangan curi barang orang. Asal kau pelik ni. Ini apa tu? Hantu? Aku lebih hantu lah dari hantu. Mesti. Jom cuba benda ni. Biar kita semua sama ke langit. Assalamualaikum. Ada orang tak? Ya, apa bising-bising ni? Orang dia memekak lah. Ya, apa? Ni Udin, dia curi dompet orang dalam kelas. Dah lah kita hidup sepatang kara. Dengan keadaan kau cacat, mencuri lagi. Macam mana nak masuk ni? Oi, sinilah. Kan bagus kalau aku dapat main macam dia orang. Mesti best. Tapi Tapi kau tempang, tak mimpi nak main macam kami. Oi, tempang. Aduh, sakit. Tak payahlah Udin. Aku malu dengan kau. Kau baik sangat. Zaman ni aku selalu berjahat dengan kau. tak apalah. Lain kali bawa motor tu elok-eloklah sikit. Pasal dompet tu, saya minta maaf. Tak apa. Saya maafkan. Hamizan dah ceritakan semuanya dengan aku. Abang! 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 Di lorong waktu yang Rehatlah dengan tenang. sunyi. Saya janji akan terus kuat. Ku masih bermimpikan hilai tawa itu, walaupun hanya sesaat ku merasakannya. Kini yang Ya, tinggal aku mungkin cacat pada kaki, tetapi tidak pada harapan. bisa